Assalamualaikum, welcome back to Al Rumi Channel. Tajuk video ini dari running event ke puncak gunung, lebih spesifik Gunung Kinabalu. Biasanya dalam season untuk running event, bulan 11, bulan 12 tu adalah off season, especially untuk saya. Masuk off season tu dah tak masuk running event lah. Kalau dulu mula-mula saya berlari tahun 2016, tiap-tiap bulan at least 2, 3 sampai 4 running event pun ada. Bermakna kalau kita kira-kira matematik kalau RM80 running event tu, satu running event secara average kali 4 dah 300 lebih. Setahun tu anda kira dah berapa anda spend untuk bayar yuran event saja. Okey, kalau dulu kita boleh jumpa lagi event RM50, sekarang ni average kalau anda masuk even 10 km pun campur tax dah capai sehingga RM100. Jadi sebab tu bila orang kata running murah, saya dah tak setuju dah. Okey, tetapi harga tu sebenarnya terpulang pada masing-masing. Kerana pada sesetengah orang tu, nilai pengalaman, nilai capaian yang mereka dapat terima dengan running event tu banyak membawa manfaat. Dan after all, itu adalah aktiviti yang menyihatkan. Untuk saya sebenarnya, saya dah berlari beberapa marathon, event-event termasuk world major, cuma ultra je tak kesampaian sejak kena serangan jantung. Dah masuk stand start tahun 2020. Saya punya perspektif dah berubah. Walau bagaimanapun, kepuasan berlari tu dan event tu pun berubah untuk saya. Saya ada impian dulu nak berlari world major. Saya dah merasa world major. Tak mungkin saya berimpian untuk melari ke 6, sekarang dah 7 world major. Tapi kita nak merasa aktiviti dan cabaran yang lain. Untuk seorang pesakit jantung macam saya ni, ada restriction dan langkah-langkah precaution yang harus dijaga kerana konsep dia bukan lagi untuk lebih pada performance, mencapai timing, tapi untuk kepuasan, untuk kesihatan dan yang lebih penting, bersenam atau beraktiviti dalam keadaan yang selamat untuk orang yang sakit jantung pada saya. Tetapi hari ini, konteks saya lebih menarik. Sebab kalau anda perasan, kalau anda follow saya punya media sosial, jarang-jarang saya, especially lately ni, 5-6 tahun ke belakang ni, jarang saya masuk event seorang-seorang, kecuali world major dan full marathon. Saya mesti ada isteri saya. Dia nak tanya kat sini, ramai ke yang sehingga hari ini, atau yang belum, atau yang dah tak buat lagi, berlari atau menyertai event dengan pasangan hidup anda, isteri atau suami masing-masing? Ada tak? Lain orang, lain jenis. Okey, untuk saya, hampir kebanyakan event saya masuk event larian bersama isteri saya. Mungkin kategori berlainan, sama ada saya pacingkan dia atau berlari masing-masing, tetapi most of the time berlari sama-sama. Tapi kali ini, suatu yang sangat rare, belum pernah terjadi dalam sejarah ketamadunan manusia. Isteri saya telah dapat hidayah untuk nak pergi hiking, dan hiking biasa-biasa dia banyak kali join lah. Walaupun tak sebanyak sekerap saya, tetapi kali ini nak pergi ke tempat yang antara yang paling susah kat Malaysia. Puncak tertinggi di Asia Tenggara, iaitu di Gunung Kinabalu. Okey, jadi hari ini saya nak cerita journey saya bertukar daripada event larian, World Major Marathon ke gunung. Sebab saya dah pergi ke Gunung Kinabalu sebenarnya tahun 2022. Dan kali ini menjelang 2026 ke Gunung Kinabalu bersama isteri saya. Okey, jadi topik yang sangat menarik. Anda kena tonton sampai habis, kemain lagi opening ni kan. Okay? Dan walau bagaimanapun, bak kata sahabat saya, sebab tema kali ini Rembayung Khairul Amin kan. Bak kata sahabat saya di Jalan Raja Muda Musa, Kampung Baru, Kuala Lumpur. Siapa-siapa yang masih belum subscribe YouTube channel saya, don't wait long-long. Subscribe. Yes, and thank you. A few minutes later. Ironically, event run pertama saya tahun 2016, Labor Day KL Run 2016, fun run 5 km. Event run pertama bersama isteri saya dan anak saya, Aira Farisha. 5 km. Seram gila, babe. Sebulan sebelum tu tak boleh tidur malam, 5 km. Dan kebanyakannya saya masuk sendiri atau berlainan kategori. Saya masuk, contohnya SSN 2016, 2017 tu, saya masuk 21 kilo. Itu HM saya yang kedua. Isteri saya masuk 5 kilo kot. Setiap kali KL Marathon, saya masuk full marathon, dia masuk 10 kilo. Saya masih ingat 10 km pertama dia masuk Shah Alam Half Marathon malam tahun 2017 tu, 10 km pertama saya pacingkan dia. Okey, dan half marathon pertama dia masuk, ni saya memang tak boleh lupa punya, adalah Twin City Marathon 2018. Sebab itu banyak kali lah half marathon berlari dengan dia, dan marathon dia belum. Sebab kita ni, macam saya selalu katakan, ukur baju tangan di badan sendiri. Kalau tak mampu betul-betul, jangan buat. Okey, jangan nak menyusahkan diri, menyusahkan mereka dan keluarga mereka.
Sebab apa, marathon ni perlu komitmen. Untuk orang macam beliau, seorang isteri, dia walaupun tak kerja tetapi komitmen dia sangat banyak. Itu menjaga anak syurga saya. Okey, Iris. Jadi susah. Dan kali ini pada saya, istilah untuk sehat ni, kalau nak sehat, nak fit, nak kurus, nak cantik, nak sebagainya, jangan buat seorang-seorang. Asyik kita je berlari. Okey, asyik kita je berlari. Jadi saya punya style, kebanyakannya saya nak menambah motivasi dan lebih banyak apa orang kata minat untuk berlari tu, saya buat runcation. Runcation ni bermaksud jarang saya tinggal anak saya. Orang kata baik tak pergi kalau tak bawa seorang pun. Saya pergi, contohnya banyak tempat runcation ni. Saya pergi Pening Bridge, saya pergi Terengganu Marathon, saya pergi Johor punya, dekat Perak, dekat Pasir Salak. Ni pergi dekat Chiang Mai, pergi Singapore Marathon. Yang paling best runcation adalah pergi ke Tokyo Marathon 2023. Itu event running paling best. Saya angkut semua tim Rumi Full Squad tahun 2023 2024 dia kurang menarik. Sebab pergi dengan sponsor ni tak best. Okay? Kalau ada peluang pergi sendiri. Anda boleh buat itinerary sendiri, bajet sendiri, semua sendiri. Pergi sponsor ni kurang sikit. Okay? Sedikit macam mana isteri saya boleh terjebak tu. Sebab mungkin cerita saya ni ada persamaan dengan ramai di luar sana, atau yang masih belum berlaku, boleh jadikan cerita. Bila saya pergi running malam-malam dulu, saya training 2 kali seminggu. malam dekat Putrajaya hari Selasa. Jadi asyik keluar malam. Kadang-kadang tak balik rumah, balik kerja terus pergi, balik malam dah lewat. Jadi mungkin dia tengok saya asyik keluar je kan, ada awet lain ke ada apa. Dia start nak ikut. Asalnya nak ikut je teman, bawa anak. Saya angkut anak dengan basikal, bawa pergi Putrajaya. Lama-lama daripada ikut dah terjebak. Dia dah mula berlari, belikan kasut running pertama Boston 5 kali teping, beli kat Mitsu ya. Itulah dia terjebak sikit-sikit. Sama macam hiking lah. Meracun dia try Bukit Melati, Angsi, itu hari tarik dia. Pergi dekat Ketumbah. Lepas ni Christmas saya ada plan lagi, nak pergi kat belah-belah utara Selangor sikit, kat Perak sikit. So saya dah plan ke Gunung Kinabalu. Gunung Kinabalu ni tak tahu macam mana dia dapat hidayah. Jadi nak dapat slot Kinabalu ni susah. Kalau siapa-siapa yang biasa pergi kadang-kadang ada orang tunggu giliran sampai setahun. Nasib-nasib. Okey, sebab masalah saya still nak bawa satu family. Macam mana saya nak bawa tu detail saya akan ceritakan nanti. Okey, anda boleh je guna-guna travel agency, ada banyak. Ada Amazing Borneo, ada Kinabalu Calling, Esta tu Ahmad Solihan punya, ada Ohana, ada banyak. Jadi nak dapat slot tu, alhamdulillah tekan-tekan malam tu saya dapat bulan 5. Hujung bulan 5 dapat pergi dan booking dulu, panik kemudian. Kemudian kita susun lah. So sekarang ni bulan 12, masa lebih kurang 6 bulan, tolak bulan Ramadan tu biasa kita slow down. Cantik lah tu. Kalau saya booking bulan 4 takut tak sempat prepare. So cantik lah tu. Okay? Preparation tu nampak cantik. Dah start beli kasut tu. Hari ni saya beli baju sikit. Nak beli beg lepas ni pelan-pelan. Okay? So, kalau beli serentak memang banyak. Saya punya point dekat sini, untuk aktiviti anda, orang macam saya ni, kita sebab bila berlari atau masuk berbuat sesuatu tu, kadang-kadang kita tak boleh terlalu ikut-ikut dengan orang. Kalau berlari tu bukan sekadar nak laju semata-mata, macam saya dah tak boleh kejar performance, jadi kita cari benda yang lain. Sebenarnya terus terang saya dah lari banyak dari event, dah ada rasa boring sikit. Tapi bukan bermakna saya tak suka running lagi. Running tu still ada, sebab running ni dia salah satu cara saya untuk maintain fitness. Ramai orang buat macam tu, dia berlari, berjogging, dia main bola, dia gunakan lari tu sebagai base, sebagai endurance build up dia. Bila dia ada fitness, dia main badminton lagi cantik. Dia main bola lagi cantik. Dia main pickleball pun lagi cantik. Okay, jadi saya gunakan sebagai base, tapi event saya kurangkan. Terus terang hari ni dah tengah bulan 12. Tahun depan saya tak register lagi running event. Walaupun ada jemputan 1-2. Belum ada hidayah lagi. Tapi saya still akan register lah 1-2 sebelum puasa ni. Sebab saya akan gunakan tu sebagai part of saya punya training. Dan saya akan lebih banyakkan training yang bersesuaian dengan hiking, iaitu seperti buat strength, gym, tanggathon dan hiking itu sendiri. Dia bila hiking nak naik Kinabalu ni, antara dia punya elemen-elemen adalah anda dah kena start mendaki bawa bebanan. Walaupun tak berat tapi kena belajar bawa bebanan. Dan try untuk hiking yang lama, sebab untuk naik Panah Laban tu saya dulu 6 jam. Tapi yang perit sikit yang hari kedua tu, itu hari 12 jam. Kita summit, kita turun total 12 jam campur rehat dekat Panah Laban makan tengah hari. So kena training yang tu. Okay.Maybe ada orang nak tanya tentang kos ke Kinabalu. Saya terus terang sebab saya booking direct dengan Kinabalu Park lah. Total semua dia untuk 2 orang 3,100. Jadi itu tak masuk flight dan sebagainya, tapi it's okay.
bukan buat tiap-tiap tahun pun, maybe semua hidup sekali. Okay, dan point saya kat sini, untuk apa saja yang anda nak buat, tak perlu terlalu ambitious. Maksud dia kalau anda running, sekarang ni lari marathon 6 jam, janganlah terus nak pergi 3 jam. Boleh jadikan sebagai impian, tetapi mungkin memakan masa 2-3 tahun, dia punya journey tu. Yang penting adalah konsistensi, dan dalam perjalanan tu, ada bangun dan jatuh. Yang paling penting adalah, bila kita jatuh, bukan berapa banyak kali kita jatuh, tapi berapa banyak kali kita bangkit kembali. Saya kena masuk angiogram 2 kali, actually 3 kali, tapi tak patahkan semangat saya. Daripada pace, saya boleh berlari pace 5-10 km, sekarang dah pace sendu 7-8. Saya bersyukur masih boleh berlari lagi, tapi saya dah tak nak ambil risiko nak push. Untuk training yang hardcore tu dah tak ada, just nak sihat dan enjoy. Dan saya tambah lagi motivasi diri saya filmkan storytelling apa saja aktiviti saya buat, iaitu vlogging. Antara vlogging yang terbaik pernah saya buat, Annapurna tu adalah saya punya masterpiece lah. InsyaAllah, kalau ada rezeki, ini Kinabalu jangan bagi tahu orang, ini rahsia kita je. Kinabalu hujung bulan 5, InsyaAllah kalau diberi kesihatan, kalau dapat cuti, saya nak ke Everest Base Camp hujung bulan 10. InsyaAllah. Okay, yang tu kita cerita sikit, bagi tease sikit, sebab baru perancangan, baru impian. Sebab kata Napoleon Bonaparte dalam hikayat Merah Mahawangsa, mimpi itu percuma, tapi kesusahan dan kepayahan tu dijual berasingan. Okay, terima kasih yang sudah ditonton sampai habis. Kalau suka video ini tekan butang like, tinggalkan komen. Apa pula impian anda? Running, dari running ke mendaki atau sebagainya, ultra trail, triathlon. Share pada saya. Dan yang paling penting apa dia? Subscribe. Saya bakal sampaikan, stay healthy, keep fit and keep running. Assalamualaikum. Terima kasih Allah. Banyak-banyak benda yang saya buat ni paling susah. Paling susah. Saya almost give up tadi, last 1 km. Saya ingat saya dah kena AMS, berdenyut sangat kepala, tapi saya pause sekejap. Saya ingatkan kembali mencari kekuatan, family, kawan-kawan, dan special thanks to Dr. Jaya, Dr. Shikin, yang sama-sama geng last tadi. Ia bukan semata-mata kerana Annapurna, tapi lebih mendalam journey itu sendiri, kesusahan yang saya harungi untuk sampai ke sini. Terima kasih semua, terima kasih Allah. Dan sebenarnya terima kasih Amazfit Malaysia membawa saya ke Annapurna hari ini. Terima kasih. Tonton story update saya dan vlog saya. Terima kasih.